Assalamualaikum and welcome back to Azhari Channel. So jangan lupa like, share dan subscribe channel untuk the next content. Okay, seperti tajuk yang korang baca dekat bawah tu, actually aku nak cerita dengan korang satu kisah di mana one of the customer yang ada masalah dengan dia punya window, dan window tu dia tak boleh buka dan sebagainya. Okay. Selalunya lah bila aku ada masalah dengan NVMe ataupun SATA ni, aku akan double check dengan dia punya driver dulu gunakan window Heeren. Korang tahulah, kalau pakai Heeren, yang tahu-tahulah. So Heeren ni adalah macam aku buat tajuk lain lah, tapi dia adalah window sementara lah untuk aku baca device dalam tu. Dan bila aku tengok dekat dalam situ, NVMe dah tak ada, driver tu dah tak ada. So aku cakap dengan customer, awak beli RAM ni dekat mana? Apa SSD ni dekat mana? Adakah beli SSD ni dekat Shopee ke? Mungkin yang menyebabkan dia rasa Shopee tu macam barang scam. Barang scam yang banyak sekarang untuk pembelian SSD, especially Samsung dan Kingston. So hati-hati kalau korang beli dua brand ni. Okay, semua balik. So aku cakap kat dia, customer ni, adakah customer awak ada beli kat Shopee ke? Adakah benda ni dah scam ke ataupun apa kan? Tapi dia kata tak, saya beli kat kedai dan upgrade, then masuk window, then daripada 256 dia beli 512 untuk installation window. Alright, then betul ke awak beli? Saya tanya lagi sekali sebab saya tak puas hati. Bila saya tengok sepatutnya saya beritahu lah customer tu, actually SSD awak ni dah broken, rosak sebab driver langsung tak detect, disk management langsung tak ada. Especially kalau dalam satu situasi dulu, kalau kita ada masalah dengan SSD ni, kita boleh lagi detect sebenarnya dekat disk drive punya disk manager, device manager. Tapi kali ni langsung tak detect. Dan saya macam terfikirlah. Okay, bila saya tukar SSD macam biasa, SSD saya dan on macam biasa, dan saya pakai dekat PC saya, tak jalan. Okay, dari situ saya dah start pelik lah kan. Pada tu dalam bulan 8 tahun 2025, masa tu lah. Dan bila saya tengok gig ke ataupun tips and tips ke kan, tengok tak ada pun lagi isu-isu macam ni. Then tak apalah, disebabkan dia tak ada ni, saya kata dia awak pergi warranty balik yang SSD ni, dan yang window ni saya bagi awak pakai test dulu SSD yang saya bagi ni untuk run dululah. Dan bila few week after that, dalam 2 minggu macam tu, dan saya perasan satu isu yang popular dalam grup-grup PC dekat Malaysia ni, especially forum dekat luar negara. Saya kata dekat dia, tetap saya bacalah forum tu. Istilah dia Windows 11 yang selepas update a few version, dalam beberapa versi yang ada, dia telah mengubah structure read and write SSD tu, menyebabkan chip tu terus unhandle lah, maksudnya tak dapat dikawal dan merosakkan binary, menyebabkan chip tu tak boleh berfungsi. Which is, kalau korang perasan, dia ada memory. Okay, setiap NVMe ni dia ada memori yang kotak-kotak hitam besar. Sebenarnya ada satu lagi kotak kecil, dia panggil bridge. Bridge tu lah yang control in and out data, in and out power, current kat situ, semua kat situ. So benda tu yang rosak, bagi saya lah. Tapi mungkin lah orang lain punya cara pemikiran lain, mungkin lain lah cara pemikiran diorang. Tapi apa yang saya nak bagi tahu, pada bulan 8, 9 macam tu, memang ada case SSD rosak sebabkan Windows 11 update a few version, dan dia dah brokekan SSD tu. Tapi pada masa tu Windows 11
which is Microsoft lah. Diorang deny ataupun diorang kata mana ada kita orang tak pernah buat update yang boleh merosakkan hardware. Tapi boleh. Okay, itu kita akan bincang tempat lain nantilah. Tapi then few things bila keluar je statement daripada Microsoft, diorang pun bercakap lah dekat pengguna Microsoft. So kita deny, kita orang tak mengaku benda tu adalah menyebabkan punca Windows update. Tapi bila diorang buat kajian semula, memang betul ada satu code binary yang menukarkan structure handle kepada dalam in and out, supaya in and out tu mungkin tersalah letak coding, which is kalau contohlah kan binary tu 0000, tapi dia tertambah lagi a few kosong kat belakang pun dah merubah structure bacaan sebenarnya. Macam kau baca Quran lah, kalau tersalah panjang pendek tu dah merubah maksud dia sebenarnya. So sama lah dengan binary bacaan machine language ni, kau mengubah satu structure value, akan mengubah satu hardware punya movement, in and out berbeza. Dan disebabkan itulah chip daripada SSD ni dia tak dapat mengawal keluar dan masuk, and then jam. Ibaratnya dia tergelincir daripada highway, menyebabkan keadaan jalan raya tu tunggang langgang. Konsep kampung, faham? Senang faham. Tapi itu adalah pandangan saya lah. Sebab bila kita baca basic of computing, ada in CPU, iaitu processing, storage and out. Sama juga every single device dia akan ada benda ni, which is ada in, out, storage and CPU ataupun processing lah. So apa yang aku boleh anggap, apa yang saya rasa, dan itulah benda yang merosakkan perjalanan processing data dalam NVMe ataupun SATA SSD ni. Okay, especially SATA ataupun NVMe ni atau SSD ni, dia punya adalah fully chip, di mana semua kontrol data adalah laju. Maksudnya dia bukan macam hard disk. Hard disk kalau power lebih, dia hanya mempercepatkan motor. Kalau yang ini habis, dia terbakar. Itu perbezaan dia lah. Okay, so baru-baru ni kawan saya request untuk buat macam mana, dia suruh saya review keadaan Windows 11 update yang terbaru menyebabkan rosak SSD. Saya pernah kena actually 2 kali. Tapi masa tu saya perasan, satu memang customer sendiri yang dah buat, orang tak dapat selamatkan. Yang keduanya, saya perasan update tu ada, tapi saya terus remove sebelum dia restart. Maksudnya sebelum dia dah update, tapi sebelum dia update, dia restart untuk functionkan update tu, saya delete dulu, uninstall dulu update tu, dan saya restart a few time, dan alhamdulillah tak ada masalah. Itu sahaja. Super. Cuma saya tak boleh nak cerita secara logical, secara mendalam tentang dalam engineering punya pergerakan binary. Saya takut you all takkan faham lah. Tapi apa yang you orang boleh tahu, contoh sekejap sebagai contoh, masa tu dia punya kod belakang tu adalah 878 macam tu. Itulah versi-versi yang pada bulan 8 hari tu yang mostly problem lah. Dan ada yang jaga kata jugalah, yang ada yang berkata lah, dorang ni Microsoft dorang ni tengah bekerjasama dengan satu company storage untuk keluarkan Microsoft punya storage, tapi mungkin will affect dia punya window, mesti cara pembacaan data tu. Okay, alright. So a few tips kejap tunjuk korang betul lah, untuk korang rasa macam nak tengok apa yang aku tengok, supaya bila aku nak tahu
Windows update versi berapa apa semua. Macam nak tengok Windows versi tu lah, Windows update punya version. Dengan macam mana korang nak tengok disk drive. Okay, sebelum aku akhir video ni, aku cerita korang, sometimes NVMe perlukan driver update dan sometimes tak perlu. Kena pasti antara dua situasi. Kalau contoh tiba-tiba dia lepas upgrade Windows dan upgrade driver, tiba-tiba Windows tak boleh hidup. So, apa yang kau boleh buat, cuba masuk safe mode untuk disablekan driver tu, ataupun back to basic, macam tu. Ataupun memang disk drive tu dah rosak terus. Kena tengok betul-betul. Ataupun kau check lah member yang pakar lah, yang untuk double check. Saya tak pakar, tapi apa yang saya boleh nampak, saya share. Saya atas pengalaman saya sepanjang saya buat servis komputer lah, melibatkan kerosakan hardware, dan macam-macam lagi. Okay, itu saja. Assalamualaikum and bye.